ada pen apa-apa yang ada memang guna. Kenapa? Pen merah, pen biru, you marah. Sebab ah. Jawab je. Asal tak habiskan masa. Ya, sabar. Sama apa? Sabar adalah sebahagian daripada iman. Well cute. Cute. C-U-T-E. Salah. Y-O-U. Okay. Kita ambil dictionary nanti. Mana cikgu bahasa Inggeris Bella? Nak jumpa lah cikgu bahasa Inggeris ya. Ya Allah, I betul ke nak boleh sign ni? Nanti orang marah. Tak, orang minta sebab tu. Boleh tak buat paling kecil kat sini? Mana? Kau melambangkan kecil-kecil cili padi ni. Jangan nanti orang ingat you adalah tambahan tanda tangan ni. Tak kat tepi, cakap Bella. Tapi tanda tangan Bella ni sangat cantik je. Tanda tangan saya biasa-biasa saja. Tengok tu, saya punya tanda tangan 2 saat dah siap. Bella punya tanda tangan ni saya tunjukkan ya. Saya tak tahu macam dia nak tanda tangan banyak buku. Sebab dia tanda tangan macam ini tanda tangan Syed Saddiq, very simple, straightforward. Tak sampai 2 saat, 1 saat saja. Ini Bella punya, nampak? Ada masalah, kita tahu. Dia tulis tu, ya Allah. By the time saya dah tanda tangan 5 buku je baru nak tanda tangan 1. Tak ada maknanya, kita kasihan lah. Kalau dah tanda tangan tak tepi, dia confuse nanti je. Kesian je. Boleh kasih ikat rambut sikit? Apa? Ikat rambut. Takkanlah saya nak halang. Yelah, tadi nak ikat rambut takkan nak halang. Okay, takkan maksudnya tu ya ikat, okay tak payah. Tak, boleh. Jangan fikir panjang boleh tak? Boleh lah. You nak ikat lah. Ya Allah, dia ni kakak lah. Wanita ni memang fikir panjang Ya Allah. Okay.